Apa yang aku suka beli beg RT Hunter daripada beg to you ni adalah dia punya plastik pun, nampak tak? Packaging dia. Ada tulisan beg to you dan segala macam benda. Dan memang best lah, memang sangat cantik. So, kali ni aku dapatkan satu laptop bag yang mana sekarang ni memang aku banyak bawa laptop pun untuk edit-edit video ataupun untuk buat dokumen-dokumen lain. Aku malas lah nak pegang laptop macam tu saja. So, aku belikan bag untuk laptop aku. Ni, memang sangat cantik guys. Aku dah share beberapa jenis bag dalam TikTok Shop ni dan ini adalah pilihan aku untuk aku dapatkan kali ni. Cantik, serius. Nampak tak? Dia punya padding untuk bahu ni memang tebal, jadi sangat selesa kalau nak gendong lama-lama pun. Belakang ni pun dia ada satu tali yang mana kalau korang bawa luggage kan, korang boleh selitkan tali ni dekat luggage korang. Dan ada satu poket, ni berzip kat sini. Poket berzip ni korang boleh masukkan benda-benda penting lah. Contohlah korang masukkan pasport korang ke, dompet ke. Lagi-lagi kalau korang yang suka travel kan. Memang sangat sesuai. Okey, material dia adalah water resistant. Air tak menyerap masuk. Tapi kalau korang redah hujan pakai beg ni, mungkin akan masuk melalui celah-celah jahitan dan juga celah-celah zip dia. So, tak disarankan untuk redah hujan lebat. Tapi kalau macam hujan gerimis-gerimis tu, boleh, tak ada masalah. Bahagian depan ada satu poket. Yang mana poket dia ada satu zip sahaja, iaitu dekat sebelah sahaja. Ini tak ada zip. Tapi sebelah ni dia ada zip. Jadi kalau korang nak masukkan korang punya pencil case ke, boleh masukkan dalam sini. Dan jangan risau, dia kalis air. Kompartmen utama dia ada dua. Yang pertama kat bahagian depan dan yang kedua dekat bahagian belakang ni. Okey, kita buka yang bahagian depan dulu. Korang buka je bahagian besar ni. Ini adalah yang korang akan nampak. So, korang boleh masukkan korang punya barang-barang macam power bank ke, pasport ke, buku-buku kecil ke, boleh je kat sini. Ada banyak kompartmen-kompartmen kecil, ada juga yang berzip, ada yang tak berzip, yang berjaring ada, yang tak berjaring ada. Ini juga boleh tekan kunci, boleh tarik lagi dan boleh lepas macam tu sahaja. Nice kan? Kompartmen utama yang kedua pula, boleh masukkan laptop sehingga 15.6 inci. Sangat luas nampak tak ni? Boleh masukkan laptop, boleh masukkan iPad, tablet dan juga banyak-banyak benda lagi korang boleh masukkan. Charger ke apa benda, semua boleh masukkan dekat kompartmen utama yang kedua ni. So bagi aku ini adalah laptop bag yang sangat balun untuk korang dapatkan. Oh, satu lagi dekat bahagian bahu dia ni, dekat bahagian tali dia ni ada satu zip yang mana korang boleh buka dan korang boleh masukkan kad-kad. Contohlah kad kredit ke ataupun Touch and Go ke, boleh masukkan kat sini. Jadi senanglah kalau korang nak lalu kat mana-mana ataupun kalau korang punya rumah apartmen kondo kan, nak masuk guna access card kan, letak je kat sini. Jadi bila korang lalu, korang keluarkan kad kat sini, lepas tu terus touch and then korang terus boleh masuk. Mudah. Jimat masa, tak payah nak buka dompet dah. Beg pun padu, sangat nice. Korang dapatkan kat mana? Link dekat bawah, tekan aja. Lepas tu boleh terus check out. Mantap.